Business owner, tokek kedai, kebiasaannya lepas 5 tahun kerja, performa dia akan drop. Bersama saya Fatah sebagai fisioterapi di Suami Sihat Wellness Kota Baru. Jolo dok saya ya, lepas 5 tahun kerja mesti performa drop. Performa apa? Bersama dengan orang rumah. Hubungan antara suami dengan isteri ni adalah salah satu punca yang sangat penting untuk kekalkan kebahagiaan dalam rumah tangga dah. Kebanyakan business owner, tokek kedai, mesti performance ni akan drop. Sebab apa? Awal-awal dia kerja mula, dia aktif. Tapi selepas 5 tahun, selepas 10 tahun dia bina kedai, dia jadi relax. Aku kaya. Dia tak aktif. Jalan kurang, akak barang pun kurang. Dia tak pakai. Kaki dia, orang-orang perlu ke untuk maintain, untuk kekalkan pengaliran darah, hok comel. Budak-budak dia, mungkin beli lah. Mung settle urusan ni, dia je ngarah. Jadi dia sendiri ni, orang-orang dia ni, dia tak khabar. Dia perlu kepada pergerakan untuk kekalkan kekuatan tu. Kalau kita ni kuat, kaki kuat, otak bawah tu kuat, barang solid isteri pun puas. Kira hubungan antara isteri tu lah, kebahagiaan pun akan comel. Jadi hok mana ada masalah ni, tak boleh biar dah. Jangan duk, aku beres lagi kali ni, beres lagi kau 5 tahun akan datang, dia jadi kau teruk dah, dia tak akan jadi kau comel. Masa tu lah dia akan nyesal. Allah, masa ni teruk dah dah, boleh lagi kau nak buat. Masa tu dia sangat-sangat susah kita nak berubah. Jadi kalau business owner hok rasa kurang aktif, performance dia drop, balas hok orang bini, mari jumpa saya di Kota Baru dah, Suami Sihat Wellness.